Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Borneo Post Online. Sarawak file petition di Mahkamah Persekutuan. Siapa sebenarnya ada kuasa ke atas minyak dan gas? Persoalan pertama, adakah undang-undang persekutuan seperti Akta Pembangunan Petroleum 1974 masih sah terpakai ke atas Sarawak? Persoalan kedua, adakah Perjanjian Malaysia 1963 benar-benar memberikan hak kedaulatan petroleum kepada Sarawak sejak Hari Malaysia? Dan persoalan ketiga, adakah ini permulaan perubahan besar dalam hubungan negeri dan persekutuan? Pendengar semua, ini bukan isu kecil. Ini bukan sekadar pertikaian teknikal undang-undang. Ini soal kuasa. Ini soal hasil. Ini soal siapa mengawal berbilion ringgit sumber minyak dan gas di perairan Sarawak. Kerajaan Sarawak secara rasmi telah memfailkan petisi di Mahkamah Persekutuan untuk mencabar kesahan dan pemakaian 3 undang-undang persekutuan iaitu Akta Pembangunan Petroleum 1974, Akta Pelantar Benua 1966 dan Akta Perlombongan Petroleum 1966. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali, tindakan ini bertujuan mendapatkan penentuan mahkamah sama ada undang-undang tersebut masih sah dan terpakai ke atas Sarawak dari sudut perlembagaan. Apa hujah utama Sarawak? Pertama, Sarawak berhujah bahawa di bawah Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63, hak kedaulatan terhadap sumber petroleum di dasar laut dalam sempadan negeri telah diletakkan kepada Sarawak pada Hari Malaysia oleh pihak British, bukan kepada Kerajaan Persekutuan. Ini hujah yang besar. Maksudnya, jika tafsiran ini diterima mahkamah, maka asas kuasa persekutuan terhadap petroleum di perairan Sarawak boleh dipersoalkan. Kedua, Sarawak merujuk kepada item 2C Senarai ke-9 Perlembagaan Persekutuan yang menurut tafsiran mereka memberikan kuasa perundangan kepada Dewan Undangan Negeri untuk mengawal selia hak petroleum termasuk pengeluaran pajakan dan lesen cari gali. Di sinilah pertembungan tafsiran berlaku. Selama ini, kita tahu bahawa industri minyak dan gas negara dikawal oleh Petronas di bawah Akta Pembangunan Petroleum 1974. Petronas diberi hak eksklusif terhadap pemilikan, eksplorasi dan pengeluaran petroleum di seluruh Malaysia. Tetapi kini, Sarawak mempersoalkan sejauh mana akta tersebut boleh mengatasi hak negeri yang didakwa telah wujud sebelum pembentukan Malaysia. Ketiga, Sarawak turut berhujah bahawa Akta Pelantar Benua 1966 dan Akta Perlombongan Petroleum 1966 pada asalnya hanya terpakai di Semenanjung Tanah Melayu dan diperluaskan ke Sarawak selepas Proklamasi Darurat 1969. Darurat itu telah dibatalkan pada tahun 2011. Maka, menurut artikel 157 Perlembagaan Persekutuan, undang-undang yang digubal atau diperluaskan semasa darurat sepatutnya luput 6 bulan selepas darurat tamat kecuali diperbaharui. Sarawak berhujah bahawa menjelang Jun 2012, dua akta tersebut sepatutnya tidak lagi terpakai ke atas Sarawak. Pendengar semua, ini hujah yang sangat teknikal tetapi implikasinya sangat besar. Jika mahkamah bersetuju, maka kerangka kawal selia minyak dan gas di Sarawak boleh berubah secara drastik. Dalam masa yang sama, Petroleum Nasional Berhad atau Petronas telah memfailkan permohonan pada 10 Januari untuk mencabar kesahan beberapa undang-undang negeri Sarawak yang mengawal operasi petroleum di negeri itu. Permohonan ini dijadualkan didengar di Mahkamah Persekutuan pada 16 Mac 2026.
Kerajaan Sarawak telah menyatakan akan membantah permohonan tersebut atas alasan ia tidak termasuk dalam bidang kuasa asal eksklusif Mahkamah Persekutuan di bawah artikel 128 1A. Jadi, kita lihat sekarang ini bukan satu kes tunggal. Ini seperti dua arus yang sedang bertembung di Mahkamah Tertinggi Negara. Sarawak mencabar Akta Persekutuan, Petronas mencabar Undang-Undang Negeri. Persoalannya, siapa akan mendapat tafsiran yang memihak kepada mereka? Kita juga perlu lihat dari sudut ekonomi. Minyak dan gas adalah nadi kepada keuangan negara. Hasil petroleum menyumbang besar kepada pendapatan persekutuan. Pada masa yang sama, Sarawak berhujah bahawa mereka berhak kepada kawalan dan manfaat lebih besar daripada sumber yang berada dalam sempadan mereka. Jika mahkamah memberikan tafsiran yang lebih memihak kepada Sarawak, adakah negeri lain seperti Sabah akan mengambil langkah serupa? Jika mahkamah mengekalkan kedudukan sedia ada, adakah ini akan menamatkan perdebatan atau membuka ruang rundingan baharu? Sharifah Hasidah turut menegaskan bahawa walaupun petisi telah difailkan, Sarawak masih komited untuk berbincang secara konstruktif dengan Kerajaan Persekutuan demi perpaduan nasional dan penyelesaian secara muafakat. Ini penting kerana isu ini bukan sekadar perundangan. Ia menyentuh sensitiviti politik, sejarah pembentukan Malaysia dan keseimbangan kuasa antara negeri dan pusat. Di sinilah kita kena jujur. MA63 sejak beberapa tahun kebelakangan ini menjadi asas tuntutan hak Sabah dan Sarawak. Banyak perkara telah disemak semula, termasuk status wilayah dan beberapa pindaan perlembagaan. Adakah isu petroleum ini fasa seterusnya dalam proses memperkukuh kedudukan negeri dalam persekutuan? Atau adakah ini risiko yang boleh menggugat kestabilan struktur fiskal negara? Pendengar semua, keputusan Mahkamah Persekutuan nanti bukan sahaja akan menentukan siapa ada kuasa undang-undang. Ia akan menentukan bagaimana pelabur melihat kestabilan rangka kerja peraturan industri minyak dan gas di Sarawak. Jika ada ketidakpastian undang-undang, pelabur mungkin berhati-hati. Jika ada kejelasan, ia boleh membuka lembaran baharu yang lebih tersusun dan telus. Sekarang, saya mahu tanya kepada anda semua, adakah anda melihat tindakan Sarawak ini sebagai langkah berani mempertahankan hak yang termaktub dalam MA63 atau anda risau ia boleh menimbulkan ketegangan lebih besar antara negeri dan persekutuan? Patutkah isu sebesar ini diselesaikan sepenuhnya di mahkamah atau lebih baik melalui rundingan politik dan fiskal? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Kita mahu dengar suara rakyat. Setuju atau tidak setuju, beri hujah. Jangan sekadar emosi. Kerana apa yang sedang berlaku ini mungkin menjadi titik perubahan dalam sejarah hubungan negeri dan persekutuan. Dan apabila Mahkamah Persekutuan membuat keputusan nanti, kesannya mungkin bukan untuk Sarawak sahaja, tetapi untuk seluruh Malaysia. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.